ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi beri kita peluang untuk kita datang ke rumah Allah Ta'ala, dapat tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk kita baiki diri kita hari demi hari, karena sebab maksud kita datang ke bumi ini adalah untuk kita mempersembahkan amalan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Antara cara kita nak islah amalan kita adalah dengan kita ada sifat jealousy, sifat cemburu. Cemburu dengan siapa? Cemburu dengan agama. Kita kena ada cemburu dengan agama. Bila kita ada cemburu dengan agama, apa maksud cemburu dengan agama? Kita nak amalkan agama yang sempurna dalam diri kita. Sunnah Nabi kita nak buat, janggut kita nak panjangkan, kain atas buku lali, jangan kita potong-potong janggut kita. Kita nak ikut sunnah Nabi, kita nak apa yang Nabi buat, yang syariat perintahkan, kita nak ikut. Kalau kita tengok orang lain buat tak macam yang sunnah macam ni tapi dia buat contrary, dia buat sebaliknya, kita ada sifat jealous. Kita kalau boleh agama nak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, tunjukkan kat kita, maka agama kita ni akan jadi cantik, akan jadi seronok, tanpa ada apa-apa extra effort. Ada orang dia nak nampak agama ni cantik, dia buatlah macam-macam. Dia usaha cuba fikir nak nampak orang nampak agama ni cantik. Tak payah susah-susah kan. Nabi dah ada. Allah Ta'ala beritahu Nabi ni uswatun hasanah. Nabi dah tunjuk dah. Kita ikut je, insya-Allah cantik agama kita. Tapi kalau kita try to figure out something yang kita rasa lah itu agama, yang kita rasa macam ni kot, macam ni cantik kot, tapi itu bukan cara Nabi SAW, maka ditakuti kita punya amal tu sia-sia. Allah tak pandang. Allah tak pandang. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu dah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau nak dapat cinta Allah, senang je, tak payah susah-susah, kau ikut aku. Kau ikut cara Nabi SAW. Allah Ta'ala kata yuhibbukumullah, Allah sayang kau. Allah Ta'ala ampunkan dosa kau. Jadi agama kita akan cantik, akan elok. Kita tak perlu nak susah-susah kena nak fikir outside the box. Kita nak buat tak payah. Kita baca hadis, kita tengok hadis-hadis Nabi SAW yang kita buat, maka insya-Allah kita pun senang, kita pun dijamin cinta Allah Ta'ala.
Tapi kalau kita buat something yang kita pun tak tahu, Allah suka ke macam ni, Nabi redha ke buat macam ni, kita jadi sia-sia. Jadi sama ada kita nak amal agama ataupun kita nak bantu agama Allah Ta'ala, semua ni dah Nabi SAW dah tunjukkan dah. Kita follow je. Kita follow je. Itu mukaddimah kita pada malam ni. Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah untuk kita sentiasa istiqamah atas sunnah Nabi SAW, atas agama yang syariat yang Nabi SAW bawa, yang sangat cantik ni. Allah Ta'ala kurniakan kita semua taufik, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Kita sambung tentang perbahasan kitab kita ni tentang siwak. Kita dah cerita dah panjang lebar sebelum ni, hadis-hadis tentang siwak, kelebihan siwak. Dan sekarang ni kita dah masuk second point penulis kitab ni. Kita punya kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if, kita Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan kita dah masuk second perbahasan. Perbahasan apa ni? Kita dah buat dah hadis tu kan. Nabi beritahu siapa yang salat dengan siwak ni, Allah Ta'ala bagi dia 70 kali ganda dengan orang yang salat tanpa siwak. Kita dah bahaskan hadis tu, darjat dia walaupun tak sampai darjat sahih, tapi dia darjat yang daif yang boleh diamal. Apatah lagi kita ada hadis-hadis yang Nabi sebelum wafat pun Nabi siwak kan. Nabi masuk rumah, hadis Bukhari, hadis Muslim, Nabi masuk rumah pun Nabi siwak kan. Jadi menunjukkan penting juga yang siwak ni. Sebelum tu saya bagi tahu dulu, ada orang tanya minggu lepas pada habis kuliah tu, dia tanya, habis tu kita ni tak ada siwak, nak buat macam mana? Okey, kita kena tahu siwak ni something yang semua orang buat. Kalau dia tak tahu pun siwak tu kena bersih gigi tu sunnah, dia akan buat. Sebab benda ni adalah fitrah, kebersihan. Tapi untuk kita dapat pahala ikut Nabi SAW, kita kena ada niat. Kita kena ada niat lain. Niat apa dia? Niat aku siwak ni kerana nak ikut Nabi. Contoh yang simple, kita mandi hari-hari kan. Kita mandi, tiba-tiba hari Jumaat kita mandi, sabun yang sama, cara yang sama, air yang sama. Habis apa membezakan mandi Jumaat, mandi sunat untuk salat Jumaat dengan mandi hari-hari biasa? Tu beza dia niat lah. Kalau kita tak niat, tak dapatlah pahala. Jadi macam tu juga dengan siwak ni. Dia sebabkan siwak ni, bersih gigi ni semua orang buat, tapi kita nak bersih gigi sebab Nabi buat, sebab sunnah Nabi SAW. Maka kita kena ada niat. Oleh yang demikian, memanglah rank yang pertama sekali afdal tu kita guna kayu siwak lah. Itu yang paling afdal sekali, yang terbaik, the best kan. Tapi ulama bahaskan, antaranya Imam Baijuuri dalam kitab dia Hasyiah Baijuuri, dia kata dan kitab-kitab fiqh pun, dia tak syarat siwak ni dengan kayu. Apa-apa yang kesat kan. Dalam mazhab Syafi'i boleh, kalau orang siwak dia tertinggal juga, dia boleh kesat dengan dia punya kain dia, ridak dia kan. Jadi macam tu juga orang yang pakai boros gigi, dia niat aku siwak sebab nak ikut Nabi, dapat ada siwak. Macam tu dia punya kaedah dia. Okey, kita itu yang pertama lah. Yang kedua, kita dah nak masuk ni hari ni insya-Allah ta'ala tentang perbahasan yang sangat menarik. Penulis kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dia akan bagi tahu kita falsafah di belakang ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan, Allah Ta'ala ni ciptakan hidup dan kematian ni nak amal yang paling terbaik. Jadi tak semestinya amal tu dia banyak Allah Ta'ala suka. Tak semesti macam tu. Ada yang amal sikit tapi Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka sangat. Macam tadi lah,
siwak biasanya 70 kali daripada orang yang solat banyak daripada 2 rakaat yang dengan siwak tu. Kita dah cerita dah sebelum tu kan. Hari ni kita nak baca daripada kitab ni penerangan yang lebih jelas kan, daripada penulis kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Okey, sebelum tu saya nak sebut satu riwayat dibawa oleh musannif arang kitab. Riwayat ni berkaitan apa? Mungkin biasalah sebahagian orang didengar riwayat ni. Riwayat ni datang daripada Jalur Sufyan an Muhammad bin Ishaq, daripada Muhammad bin Ishaq. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi nama Muhammad bin Ishaq, dia tidak panjang lebar tentang dia. An Abi Ja'far an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana siwaku min udhuni Nabi sallallahu alaihi wasallam mawdi'al qalam min udhunil katib. Kan beliau sebut bahawa Nabi ni bila letak siwak, dia akan letak macam orang letak pen dekat atas atas telinga kan, biasa orang letak pen situ kan. Jadi riwayat ni kata Nabi pun letak siwak kat situ kan. Okey, riwayat ni sandarkan perbuatan tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita tengok komentar para ulama, betul ke ni Nabi yang buat kan? Betul ke ni Nabi yang buat? Kita tengok riwayat ni, Imam Baihaqi, ulama hadis hebat, juga riwayat dalam sunan dia. Imam Baihaqi kata daripada Sufyan ada seorang perawi yang dia seorang je meriwayatkan daripada Sufyan, orang lain tak sebut pun macam dia. Ini kita panggil speciality ilmu hadis. Ya, kita dalam agama ni Allah Ta'ala pelihara cantik. Bukan macam agama Kristian, Judaism, dia orang boleh tipu orang hidup dia. Tapi kita agama ni Allah Ta'ala jaga kan. Kau cakap macam ni betul ke kan, kita boleh trace kan. Okey, Imam Baihaqi kata yang meriwayatkan daripada Sufyan ni seorang Yahya bin Yaman. Kalau hadis tu, kalau lah perbuatan tu perbuatan yang jelas kan, okey Nabi buat, sahabat semua nampak kan, kenapa dia seorang je, orang lain tak sebut pun. Okey, jadi Yahya bin Yaman ni dia ada isu. Dia ni dalam ilmu hadis, dia tak sampai, hadis dia tak sampai darjah sahih, dia tak kuat, hadis dia lemah kan. Imam Baihaqi kata laisa bil qawi indahu, inda ulama al hadis, dia ni tak kuat. Jadi kata Imam Baihaqi kan, Imam Baihaqi kata Yahya bin Yaman ni dia terconfuse. Sebenarnya yang buat tu bukan Nabi, tapi sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Siapa nama dia? Zaid bin Khalid Al-Madani Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia yang buat, tapi Yahya bin Yaman ni sebab dia punya ingatan dia tak berapa cekap kan, jadi dia tersilap, confused kan. Okey, itu satu. Jadi kita ada riwayat riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani, Imam Tirmizi bawa dalam Jami' At-Tirmizi daripada Abi Salamah qal kana Zaid bin Khalid Al-Juhani yashhadu salawat fil masjid. Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia ketika dia datang salat kan di masjid, wasiwakuhu ala udhunihi mawdi'al qalam, dan dia letak siwak tu macam orang letak pen dekat atas ni kan, min udhunil katib, macam penulis tu dia akan letak pen kat atas ni. La yaqumu ila salati illa istanna, dia takkan mendirikan salat kecuali sebelum tu dia akan siwak. Jadi riwayat ni kata Imam At-Tirmidzi wa huwa hadithun hasanun sahihun kan. Jadi sebenarnya yang letak tu bukan Nabi, tapi siapa? Zaid bin Khalid Al-Juhani, seorang sahabi. Dia ni Zaid bin Khalid Al-Juhani ni, dia ni kira dia menyaksikan Hudaybiyah, Fathu Makkah, dan dia wafat dekat Madinah, umur dia 85 tahun. Zaid bin Khalid Al-Juhani perawi hadis. Berapa hadis dia riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu satu poin yang saya nak highlightkan. Sekarang ni kita masuk kepada
kita punya perbahasan seterusnya. Gana. Kata Al-Imam Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, wa idza kana thawabu 70 aksar, kalau kita tengok 70 kali ganda tu banyak, ya, fala yalzamu min kasrati thawabi an yakuna al-'amalu al-akthar thawaban ahabba ila Allah ta'ala min al-'amal alladhi huwa aqall minhu. Jadi tak lazim, kan, amal yang lebih banyak ganjaran, kan, dia lebih dicintai oleh Allah. Sebab apa lebih banyak ganjaran? Sebab dia solat banyak-banyak, kan, ganjaran dia lebih lah. Tapi tak semestinya itu amalan yang dicintai, yang disayangi oleh Allah. Okey. Bal qad yakunu al-amalu al-aqall ahab ila Allah ta'ala. Kadang-kadang amal yang sikit itu lagi disayangi, dicintai oleh Allah. Wa in kana al-kathiru akthar thawaban, walaupun amal yang banyak tu lebih daripada sudut pahala. Ya, nah. Okey. Kata Syekh, aku nak bawa perumpamaan ni yang senanglah kita nak faham ni. Yakni fil udhiyati, sebagai contoh dalam ni kita nak masuk ni hari raya Korban ni, apa amal yang paling afdal sekali waktu 10 Zulhijjah? Kita semua tahulah, kan, amal, tak adalah amal yang paling afdal kecuali iraqatud dam, menumpahkan darah, iaitu apa namanya, korban, sembelihan. Tapi ada orang ni, dia kata sembelih berapa sangat je, kambing 1000 je, aku boleh bagi 5000. Ya, nah, aku tak payahlah, aku bagi sedekah je lah. Ya, nah, korang semua tu baru 1000, 2000, tak apalah, aku bagi sedekah 10,000. Dia tak buat korban, tapi 10 Zulhijjah tu dia bagi infak 10,000 sebab dia rasa murah sangat kambing ni, kan, lembu pun berapa je, tak apalah, aku bagi 16,000 ke 10,000. Dia tak buat korban. Okey, jadi comparison dengan orang yang dia buat korban kambing 1000 je lah, let's say, dengan orang yang bagi sedekah 10,000-15,000 pada Yaumul Nahar 10 Zulhijjah ni, mana lagi dicintai oleh Allah? Orang yang sembelih tu lah, walaupun harga dia 1000 je, yang bagi tu 15,000 tu. Tapi apa kata Syekh? Dia kata, kadzalika dhabhu syatil wahidati yawman nahri ahabbu ila Allah min as-sadaqati bi adha'afi thamaniha. Sembelih seekor kambing pada 10 Zulhijjah ahab ila Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang sedekah berganda-ganda daripada jumlah tu, kan. Wa in kathura thawabus sadaqah, walaupun pahala sedekah dia lebih banyak, dari angle sedekah tu lah, ya, nak point of view sedekah tu, walaupun dari sudut sedekah, dia bagi 10,000, mungkin lagi banyak lah pahala. Tapi amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling diredai oleh Allah tu sembelihan tu, ya, nak. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika qira'atu suratin bitadabburin wa ma'rifatin wa tafahhumin. Macam tu juga orang yang baca, let's say dia baca satu surah je dengan tadabbur, dengan apa namanya, dengan faham makna, dia rasa takut Allah Ta'ala, dia ingat Allah Ta'ala, dia cuba nak amalkan apa yang dia baca, kan. Dia khusyuk, kan. Jadi ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah, min qira'ati khatmatin sardan wa hazzan, daripada orang yang baca 30 juzuk tapi baca laju-laju, tak ada hati, tak ada pun, tak khusyuk, tidak cepatkan habis Quran dia. Yang baca satu surah dengan tadabbur tu lagi dicintai oleh Allah. Wa in kathura thawabu hadhihi al-qira'ah, walaupun dia baca 30 juzuk tu, dari sudut pahala bacaan tu dia lagi banyak, tapi tak semestinya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, macam tu juga salatu raka'atain yuqbilu al-'abdu fihima 'ala Allah biqalbihi wa jawarih
Satu orang salat 2 rakaat je, tapi dia bagi sepenuh hati dia untuk Allah Ta'ala. Dia khusyuk betul-betul. Wa yufrighu qalbahu kullahu lillahi fihima. Dan dia betul-betul kan serahkan hati dia kepada Allah Ta'ala. Ahabbu ila Allah Ta'ala min 100 raka'atin khaliyatin min dhalik. Lebih disukai oleh Allah daripada orang yang solat 200 rakaat tapi tak ada khusyuk, hati dia tak ada. Ya, wa in kathura thawabuhuma adadan. Walaupun dari sudut min haitsul adad, dari sudut numbers, okey. Banyaklah dia pahala kan. Musannif tak sebut ni, saya nak tambah satu lagi contoh yang bagi saya penting jugalah. Zikir. Ini orang dia zikir, dia kejar numbers juga. Kau dah habis dah? Kau dah zikir dah 1000. Cuba tanya, mana dari 1000 tu, mana satu yang kau ingat Allah Ta'ala? Dah habis dah. Aku zikir 3000 kan satu hari. Mana satu daripada 3000 itu yang kau ingat Allah Ta'ala? Sebab maksud zikir bukan numbers. Maksud zikir kita nak ingat Allah Ta'ala. Zikir yang sikit tapi kita bagi sepenuhnya untuk Allah Ta'ala, dia akan bagi efek di solat kita. Dia akan bagi kesan khusyuk kita dalam ibadat. Kita lagi sayang dengan Allah Ta'ala, kita lagi cinta dengan Allah Ta'ala. Tapi orang lepas zikir, dia tak rasa apa-apa kan? Dia tak rasa nak lagi sayang dengan Allah Ta'ala, nak dekat dengan Allah Ta'ala, dia tak rasa. Maka kalaulah Allah Ta'ala terima zikir dia, mungkin ada dapat pahala kan. Tapi kalau dia sudut zikir dengan Allah Ta'ala paling sayang, Allah Ta'ala paling suka tu, bukan numbers kan? Tapi kita bagi hati kita kan. Cubalah kita buat, kita amalkan lah. Zikir la ilaha illallah 100 kali pagi, 100 kali petang, 100 je. Ayat banyak-banyak. Kalau kita 100 pun tak boleh, kita tak apalah diskaun 50 kali pagi, 50 kali petang. Tapi dengan betul-betul la ilaha illallah, kita tengok hati kita la ilaha tu, kita cuba kita tafakkur, kita bayangkan kita tengah nak keluarkan semua selain daripada Allah, semua dunia, cinta makhluk, kita suka orang ni orang tu, kita nak keluarkan illallah. Ya Allah, aku nak Engkau je ya Allah. Ya Allah, aku nak keredaan Engkau je ya Allah. Cuba buat 50 kali pagi, 50 kali petang. Kita tengok pesan dia macam mana. Beza dengan orang yang zikir macam banyak-banyak tapi dia tak ingat Allah Ta'ala. Macam tu juga kita cuba amalkan zikir Allah 50 kali pagi, 50 kali petang. Kita buat, insya-Allah kita istiqamah, Allah akan bagi kesan. Sebab maksud kita nak ingat Allah Ta'ala. Okey, kemudian musannif sebut kat sini apa dia? Ada satu lagi riwayat, wa min hadza sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin. Satu riwayat daripada riwayat Nasa'i bagi tahu Nabi pernah sebut satu dirham ni akan melebihi 100,000 100,000 dirham. 100,000 dirham. Yang ni Syekh akan uraikan lebih lanjut macam mana kita nak faham. Walihadza qala as-sahabah radhiyallahu anhum. Oleh sebab tu kata Syekh, sahabat sebut, inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa bid'atin. Sesungguhnya orang yang dia tak adalah kaya sangat kan, tapi dia ni amal betul-betul ikut sunnah, ikut agama. Yang lebih baik daripada orang yang mungkin dia dah infak macam-macam tapi bukan dengan cara sunnah Nabi SAW, bukan untuk agama, bukan untuk cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, sunnah yang Nabi SAW ajar. Yang sahabat kata khairun, lebih baik buat sikit-sikit tapi dengan sunnah, lebih baik daripada orang yang buat ikut selain daripada sunnah Nabi SAW. Maka kata Syekh, fal amalul yasir al-muwafiq li mardatir rabb wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ahabbu ila Allah ta'ala min al-amal al-kathir idza khala an dhalika aw an ba'dih. Amal yang sikit tapi korespon menepati keredaan Allah Ta'ala,
dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih dicintai oleh Allah Taala daripada amal yang banyak tapi tak dapat redha Allah Taala. Allah Taala bukan nak macam tu kan, sunnah Nabi bukan macam tu. Walihadza qala Allah Taala, oleh sebab inilah kita dah faham ni, sebab itulah Allah Taala kata dalam Quran ahsanu amala. Allah Ta'ala tak kata akthar amala, banyak amal, tak kan. Allah Ta'ala kata apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa Allah? Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan ada sebab dia, sebab dia berluakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah Ta'ala test mana satu yang amal yang paling terbaik yang dia nak sembahkan kepada Allah Ta'ala. Waqala, Allah Ta'ala berkata lagi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan apa-apa atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Kerana untuk apa? Untuk Allah Ta'ala uji mereka, siapa di kalangan mereka yang lebih baik amalan dia. Kerana waqal, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa Allah? Wa huwa alladhi, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan arasy Allah Ta'ala berada di atas air untuk Allah Ta'ala uji kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala. Fahuwa subhanahu wa ta'ala innama khalaqas samawati wal arda wal mauta wal haya. Fahuwa subhanahu, maha suci Allah. Tinggi Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala. Syuful innama, innama maksudnya yufidul hasar, dia panggil qasar. Qasar maksudnya to restrict, restricted, dia elemen untuk restricted, nak bagi tahu penekanan kan. Innama, hanya senya, tu cara terjemah ni, hanya senya Allah Ta'ala cipta khalaqas samawati wal ard, langit dan bumi, kematian dan kehidupan, wa zayyana al-ardha bima 'alaiha, dan Allah Ta'ala hiaskan elok ni kan. Bumi macam-macam kan, kita ada tumbuh-tumbuhan kan, orang boleh buat macam-macam tanaman kan, elok Allah Ta'ala buat kat dunia ni liyabluwa ibadah, supaya Allah Ta'ala nak uji hamba-hamba dia. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di kalangan hamba dia yang terbaik amal dia. La aktsaru amala, bukan yang banyak amal dia. Nah, sekarang ni Syekh akan huraikan apa maksud ahsanu amala. Apa maksud ahsanu amala? Syekh kata wal amalul ahsan, amal yang paling terbaik adalah wal akhlas wal aswab, amal yang paling ikhlas, amal yang paling tepat sekali dapat keridhaan Allah Ta'ala. Wa huwa al muwafiq li maradatihi wa mahabbatihi, dia adalah amal yang bertepatan, yang dikehendaki oleh keridhaan Allah Ta'ala, kerana kecintaan Allah Ta'ala. Dunal akthar al-khali min dhalik, bukanlah amalan yang banyak tapi tak ada value kan, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Fa huwa subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yuta'abbad lahu bil ardala wa in kana qalilan. Allah Ta'ala sangat mencintai apabila dia ni disembah dengan cara yang paling diredai oleh Allah Ta'ala, wa in kana qalilan, walaupun amalan tu sikit. Dan dunal akthar alladhi la yurdi, tapi bukanlah amalan yang banyak tapi tak menepati keridhaan Allah Ta'ala, tak tarik rahmat Allah Ta'ala, tak menepati kan apa yang Allah Ta'ala nak. Walihadza yakunul amalan fi surah wahidah. Kita tengok amal ni, orang datang sembahyang sama-sama kan, satu saf, sembahyang surau yang sama, solat berjemaah. Tapi yang A ni, dia punya salat dia, bila dia diri, dia rasa dia tengah diri depan Allah Ta'ala. Bila dia rukuk, dia rasa aku tengah rukuk depan Allah Ta'ala. Bila dia sujud, dia tahu aku tengah sujud depan Raja segala Raja, dan nanti aku akan menghadap Allah Ta'ala. Ya Allah, teruknya aku, ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak maksiat. Dia sujud tu, dia rasa aku tengah sujud depan Allah Ta'ala.
Bukan aku sujud dengan bukan tak ada orang ke, tak, aku tengah sujud depan Allah Ta'ala. Dia rasa macam tu dekat dalam hati dia. Dengan orang B yang dia salat sebab nak lepaskan kefarduan, lepaskan batu di tangga kan. Jadi adakah sama? Cara Allah Ta'ala entertain, cara Allah Ta'ala nak layan pun lain kan. Walaupun pahala dia orang sama, tapi tak. Cara Allah Ta'ala layan tu, kecintaan Allah, keredaan Allah itu macam langit dan bumi. Kata Syekh, wa bainahuma fil fadl, kurniaan Allah Ta'ala di antara dua ni a'zam mimma bainas samai wal ardh. Dia punya jauh di antara langit dan bumi. Wa hadzal fadlu yakunu bihasabi ridha Rabb subhanahu bil amal wa qabulihi lah wa mahabbatihi lah wa farahihi bihi subhanahu wa ta'ala. Kelebihan ni adalah mengikut keredaan Allah Ta'ala. Dengan amal tu Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala suka sangat. Dia buat amal ni Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala, dia ada feeling dan kita ada hati. Kita bukan ibadat dengan something yang macam orang sembah berhala tu, yang memang la tadurru wa la tanfa', memang literally kau sepak dia pun dia boleh tergolek kan. Kita dengan Allah Ta'ala, kita ada connection. Allah Ta'ala cipta hati ni sebab ada perasaan cinta dengan Allah Ta'ala. Macam orang Melayu katalah, apa panggil, tepuk sebelah tak bunyi, macam ni istilah. Maksudnya kita bukan syok sendiri dengan Allah Ta'ala. Ni bukan dengan manusia. Kita dengan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cinta dengan kita. Kita kena rasa kita ibadat ni, kita cinta dengan Allah Ta'ala. Bukan kita ibadat dengan ada feeling. Allah Ta'ala jadikan hati manusia ni tempat cinta Allah Ta'ala. Kena datang. Dan kita hati tempat cinta, bukan cinta orang lain, cinta Allah Ta'ala. Sebab tu Maulana Hakim Akhtarsab beritahu, jiske dil mein nahi hai tera dard gam, wo ke insan nahi janwar se wo kam. Maulana Hakim Akhtarsab beritahu, orang yang jiske dil mein, orang yang tak ada cinta Allah Ta'ala, ho ke insan nahi janwar se wo kam, dia ni lebih teruk, lebih hina daripada binatang. Kerana kita apa, kita punya mumayizat, kita punya perbezaan kita dengan makhluk lain kan. Kita ada cinta, kita boleh cinta Allah Ta'ala. Maulana Akhtarsab beritahu, orang yang amal tapi tak dia hidup, Allah Ta'ala bagi dia macam-macam kan. Allah Ta'ala bagi dia sampai sekarang dah, Allah Ta'ala bagi dia nikmat, bagi dia kelebihan keluarga, Allah Ta'ala bagi kesihatan, tapi bila dia makan, dia tak ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dia nikmat, dia tak ingat Allah Ta'ala. Orang macam ni lebih teruk lagi daripada binatang. Sebab apa Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Allah Ta'ala kata, kami telah masukkan banyak di kalangan jin dan manusia dalam Jahannam, dalam neraka Jahannam. Lahum qulub, yang ada hati tapi tak nampak kebesaran Allah Ta'ala. Tak nampak kehebatan Allah Ta'ala, tak beriman dengan Allah Ta'ala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, ada mata tak tengok. Allah Ta'ala cinta cantik, Allah Ta'ala cinta Allah Ta'ala, langit bumi macam-macam Allah Ta'ala, dia tak tengok. Walahum adhanul la yasma'una biha, dia ada hati, dia ada telinga, dia tak dengar. Nabi bagi tahu, Quran sebut kan, Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am, dia ni macam binatang. Bukan macam binatang je, bal hum adall, lebih sesat daripada binatang. Maka kita kena cuba lah. Kita kena cuba cinta Allah Ta'ala. Kita cinta Allah Ta'ala ni seronok, bukan cinta macam cinta manusia. Kita ni memang Allah Ta'ala tak terhampa ke hamba dia.
Kan cinta dengan Allah Ta'ala ni kita feeling dia lain kan. Kita kena cuba dapatkan cinta Allah Ta'ala. Kita amal sunnah, kita islami, kita kan kita buat amal. Cuba kita amal dengan cinta ni beza kan. Orang yang amal dengan cinta dengan Allah Ta'ala, cuba dapatkan cinta Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi tahu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu Quran tu. Allah Ta'ala kata orang beriman ni asyad, dia ni orang yang paling tersangatan cinta dia kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak ada rasa cinta Allah Ta'ala, macam mana agak masuk dalam ayat ni? Mana walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang yang paling sangat cinta dengan Allah Ta'ala. Ya, dan satu ayat ni ulama sebut, bila Allah Ta'ala cerita dalam Quran kan, orang yang tanya Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun, dia tanya dekat Nabi, aku nak infak apa kan. Allah Ta'ala kata qul. Poin dia dekat kataan qul. Allah Ta'ala kata kau cakaplah kan, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Kau infaklah dekat paling terbaik sekali mak ayah, kemudian keluarga terdekat kan, dan seterusnya. Kemudian bila dia orang tanya dekat Nabi, wa yas'alunaka 'anil yatama, tentang anak-anak yatim, wa yas'alunaka 'anil mahid, tentang haid macam mana nak buat. Nabi kata qul, bagi tahulah. Ketika dia orang tanya dekat Nabi, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, macam mana hukum khamar judi ni, Nabi bagi tahu, kau katakanlah qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kau cakaplah dia punya mudarat dia lebih besar daripada manfaat dia. Wa yas'alunaka 'anil ruh, bila ditanya tentang ruh, qul, bila ditanya tentang ruh, kau cakaplah itu semua urusan Allah Ta'ala kan. Okey, bila tanya tentang benda lain, Allah Ta'ala suruh Nabi kau jawablah kan, kau sebutlah. Tapi bila wa yas'alunaka, wa idza sa'alaka ibadi, kata Allah, bila wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah Ta'ala kata bila hamba aku tanya tentang kau pasal aku kan, Allah Ta'ala tak kata macam yang tadi tu qul, kau jawablah kan, kau sebutlah. Allah Ta'ala terus jawab. Allah Ta'ala kata apa? Fa inni qarib, aku dekat dengan hamba aku ya, aku dekat dengan hamba aku. Nampak tak cantik ya, Allah Ta'ala punya Quran punya cara kan. Tadi Allah Ta'ala kata kau sebutlah, tapi bila dia orang tanya tentang Allah Ta'ala, directly Allah Ta'ala terus jawab, fa inni qarib, aku dekat dengan hamba aku ya, aku sayang dengan dia orang. Tapi macam mana kita punya hubungan kita, cinta kita dengan Allah Ta'ala, feeling kita dengan Allah Ta'ala ya, maka ni something yang kita kena usahakan ya, kalau tak kita akan bosan. Agama ni dia ada cinta, dia bukan dry kan. Kita seronok ya, maka kita akan tinggallah semua larangan Allah, tinggal muzik, tinggal tengok perempuan bukan mahram, tinggal tengok movie, tinggal benda-benda haram ya, sebab kita dah cinta dengan Allah Ta'ala kan. Maka saya nak habiskan dengan satu syair ni. Dia kata apa? Dia kata dia sebut bahawa engkau kata engkau cinta dengan Allah Ta'ala kan, tapi kau buat maksiat dengan Allah Ta'ala kan. Syair dia macam ni, baru datang dia punya Arabic dia kata hubbuka law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu kan. Kalau cinta kau betul dengan Allah Ta'ala, kau akan taat Allah Ta'ala kan.
Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kekasih, bila dia cinta kekasih dia, dia akan taat. Dia akan taat. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita taufik dan hidayah, yang kita dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah Ta'ala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.